Petronas lawan Sarawak. Siapa yang sebenarnya berkuasa dalam industri gas negara ni? Hari ni kita kupas satu isu yang mungkin ramai tak perasan tapi sangat penting untuk masa depan ekonomi Malaysia. Pada 30 April 2025, Kerajaan Negeri Sarawak mengeluarkan notis kepada anak syarikat Petronas iaitu Petronas Carigali Sdn Bhd (PCSB). Alasan dia mengendalikan loji di Miri tanpa lesen negeri di bawah Ordinan Pengagihan Gas Sarawak 2016. Kerajaan Sarawak beri tempoh 21 hari kepada PCSB untuk dapatkan lesen. Kalau tidak, tindakan undang-undang menanti. Tapi Petronas tak duduk diam. Mereka terus menegaskan kuasa di bawah Akta Pembangunan Petroleum 1974, PDA 1974. Ini adalah akta di mana akta persekutuan yang beri hak eksklusif kepada Petronas untuk urus semua aktiviti minyak dan gas dalam negara, termasuklah di Sarawak. Petronas kata, kami beroperasi sah di sisi undang-undang, tapi kami juga hormat aspirasi Sarawak. Di sinilah timbul pertembungan dua kuasa. Yang satu, Undang-Undang Persekutuan Petroleum Development Act 1974. Yang kedua, Undang-Undang Negeri dan Perjanjian Malaysia 1963 yang Sarawak gunakan untuk tuntut kuasa autonomi. Soalan besar, siapa yang sebenarnya ada kuasa akhir ke atas hasil gas di bumi Sarawak? Petronas kata, kami pemegang amanah negara. Sarawak kata, ini hasil negeri kami. Realitinya, pertikaian ini bukan baru. Ia sudah berlarutan sejak bertahun-tahun. Sarawak mahu lebih kuasa dan hasil dari sumber semula jadi mereka. Tapi Petronas pula dah ada mandat nasional untuk urus sumber negara supaya hasil petroleum dikongsi kepada semua negeri, bukan satu sahaja. Apa kesannya kepada industri? Pelabur mula risau tentang ketidaktentuan undang-undang. Isu lesen dan permit boleh ganggu operasi dan projek besar. Kalau tak selesai, boleh jejaskan pelaburan asing dan hasil negara. Tapi Petronas dah bagi komitmen. Petronas dia nak terus berunding dengan Kerajaan Sarawak, Kerajaan Persekutuan dan Petros demi kejelasan, kestabilan dan masa depan industri. Apa pengajaran untuk kita semua? Yang pertama, kepentingan perundangan jelas dalam sektor strategik. Yang kedua, perjanjian lama seperti MA63 masih hidup dan terus diperjuangkan. Yang ketiga, sumber negeri versus kepentingan negara. Dua-dua penting, tetapi perlulah ada titik tengah. Kalau isu ni tak selesai dengan rundingan yang matang, yang rugi bukan sahaja Sarawak, bukan Petronas sahaja, tetapi seluruh negara.